السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk Rebutlah Peluang di 10 akhir Ramadan. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat pantas masa berlalu. Ramadan yang kita nantikan sahabat tahun kini berada di penghujungnya. Kita telah pun memasuki 10 malam terakhir, malam-malam pecutan amal yang barangkali menjadi peluang terakhir untuk kita meraih keampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini. Suka khatib ingatkan bahawa bulan ini adalah medan muhasabah dan peluang keemasan yang tiada jaminan akan berulang kembali. Oleh itu, rebutlah peluang dengan sebaik mungkin pada 10 akhir Ramadan ini untuk kita bersama-sama bermuhasabah dan menilai diri. Adakah kita sekadar melalui Ramadan dengan sambil lewa atau benar-benar menghayati maqasid, yakni tujuan utama yang terkandung di dalamnya. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, apabila tiba 10 malam terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi beribadah seperti kebiasaan. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malamnya dengan qiyam, doa dan munajat yang penuh kesungguhan. Hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ash ahya al-layl wa ayqaza ahlahu wa jadda wa shadda min azab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 malam terakhir Ramadan, baginda menghidupkan malam, membangunkan keluarganya dan memperketatkan kainnya, yakni bersungguh-sungguh dalam beribadah. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Daripada hadis ini dapat kita perhatikan Rasulullah SAW tidak hanya mengejar fadilah ibadah secara bersendirian, bahkan baginda SAW membangunkan ahli keluarganya agar sama-sama merebut kelebihan malam-malam tersebut. Ini menunjukkan bahawa suasana ibadah perlu dipupuk dan dihidupkan dalam institusi keluarga dan masyarakat. Sidang Jumaat yang berbahagia, ketahuilah 10 malam terakhir juga terkandung di dalamnya satu malam yang agung, di mana ganjaran beramal pada malam itu melebihi 1000 bulan. Itulah yang disebut sebagai malam Al-Qadar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadar ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dibita murid saya jangan bercakap. Cara Rasulullah SAW memburu malam Al-Qadar adalah dengan memperbanyakkan qiyamul lail dan doa sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anha, Man yakun lailal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama
a'dam min zambih. Sesiapa yang mendirikan beribadah malam pada malam Al-Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan keredaan, diampunkan segala baginya dosa-dosa yang telah lalu. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam mengejar keberkatan malam ini juga, Rasulullah SAW mengajarkan bahawa doa memohon keampunan adalah amalan yang utama. Hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyal lailatul qadr ma aqulu fiha?" Qala, "Aquli Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni." Ya Rasulullah, jika aku mengetahui yang mana satukah Lailatul Qadar, apakah yang perlu aku baca? Baginda bersabda, bacalah, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau suka memberi kemaafan, maka maafkanlah aku." Riwayat At-Tirmizi. Sidang Jumaat yang dimuliakan, antara amalan lain, Rasulullah SAW juga mengamalkan iktikaf di masjid pada 10 malam terakhir Ramadan. Iktikaf adalah sunnah yang sangat dituntut kerana ia memberi peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyakkan ibadah dan menenangkan hati daripada gangguan dunia. Hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha yang bermaksud, sesungguhnya Nabi SAW beriktikaf pada 10 malam terakhir Ramadan sehingga baginda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Bukhari dan Muslim. Melalui iktikaf, Rasulullah SAW mengajar kita bahawa 10 malam terakhir Ramadan adalah kesempatan terbaik untuk memusatkan hati pada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyakkan amal soleh dan menjemput rahmat serta keampunannya. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersempena dengan bulan penurunan Al-Quran dan juga merebut fadilat Lailatul Qadar, khatib ingin menzahirkan rasa duka cita apabila kitab suci umat Islam dihina oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Mushaf Al-Quran bukan sekadar lembaran kertas, tetapi merupakan mukjizat agung dan kemuliaan umat Islam. Khatib menyeru agar tindakan tegas diambil oleh pihak berkuasa supaya perkara yang sama tidak berulang. Dalam masa yang sama, proses mendidik masyarakat perlu diteruskan agar budaya menghormati kesucian agama terus difahami dan diamalkan. Selain itu, hendaklah menggunakan sebaiknya peluang 10 terakhir Ramadan ini untuk bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemuliaan Islam sentiasa terpelihara. Para tetamu Allah Subhanahu wa taala yang diraikan, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita sama-sama menghayati pengajaran yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan seharian. Pertama, umat Islam hendaklah bersungguh-sungguh mengejar fadilat Ramadan dengan memanfaatkan 10 malam terakhir untuk meningkatkan ibadah, memperbanyakkan doa, qiyamul lail dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, umat Islam hendaklah meyakini kelebihan malam Al-Qadar, di mana ganjaran setiap amal pada malam itu melebihi 1000 bulan dan tiada siapa dapat menjamin sama ada peluang tersebut bakal berulang buat kita atau sebaliknya. Ketiga, umat Islam hendaklah menghidupkan suasana ibadah bersama-sama ahli keluarga dan masyarakat dengan saling menasihati dalam kebaikan dan menjadikan setiap amal soleh sebagai inspirasi bagi orang lain untuk turut sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu mu'iddat lil muttaqin. Dan segeralah kamu mengerjakan amal kebaikan untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhanmu dan syurga yang luasnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Surah Al-Imran ayat 133.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.